Deh, kok adek kau kah? Kame le. Kok Senin dilapi nak ah. Kamis beranting mah. Jangan lagi ni. Oh, iku rumah mah. Kok dinyu deh nah. Mantap je nah. Kecik kawan-kawan dan awak je harus berjuang mana dapat empedusi tu. Yo. Dan dia sabut dah ke mamak dia lu. Nak jalih lah bacaru-caru kan. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Khabar eh? Mak gini. Mau kasih sedikit mak. Yo mu kala patuk dah mak kah. Setiap ada kau boleh nak sayang Tuhan kat dia mak. Iya apa tujuan? Yo dan teragak kan nak orang mak. Syad nak ramah. Anak etek anaknya dekat rumah punya rumahnya lalu empat ande dan kok teragak dan pilih kecil sangat mak kali. Itulah mak lah pikir-pikir mana. Lah ini fikir mah. Baik aku anak orang mama kadang-kadang kadang makan. Kalau ada pijit tadi modal mak. Lai nak sakit lai. Sakitnya. Sakit tu cuba fikir mana lu tagak di pintu janjang. Tu fikir dia tengok kalau masih sakit kan lu bisa nama anak etek dulu lah. Lah kan mungkin enggaknyo. Kalau ada pijit lain nak sakit dah mak. Lai nak sakit lai. Sebenarnya nak sakit. Ya tu dia minta izin. Dia fikir mah ke babini tu. Nya baban ni. Baban ni mak. Ya. Dak sembarang babi ni sana. Yo. Yang sampai tenayu anak orang hari. Enggak. Yumi lah bara di mak tu dan teragak kau orang dua ancak dan keceng kan mak. Nak langkah kada nambi dah mak lai. Mak mantagah tak bisa menagah dia. Cuma ke mamak makin nasihat dan bisanya. Ya. Fikir-fikir mana lalu. Kau dapat menjalan awak ke berangkat dari rumah tu, tagak awak di pintu janjang, piuh telinga awak dulu. Kalau masih terasa je sakit, awak balik pulang naik ke rumah balik. Jangan awak turun janjang dulu. Ya mangku dan kadang pe amak jadi bah pendapat amak kau dia pendapat amak rancak lah kata tagak aku penakan mak dia orang. Kau itu jalan yang terbaik dia ring. Tamulah hetek dulu. Minta pendapat ke paknya dulu. Lain namu hendak anak tu dawak. Dia lain sebenarnya untuk hidup ya dawak. Ini sebab caliklah keadaan awak. Kau keadaan awak. Memang kau semua cinta keduanya ya. Dia nan cinta tu dan teragak tu dan tamu bisa dapat jadi amaknya. Cubalah tamu dulu. Lain you sebenarnya lain nyo lah ya dawak. Lain dak awak kada awak san. Ni nak mu bertapuk sebelah tangan dari. Nyo ini kok dipakai dawak. Jadi mak. Di mak masih banyak semangatnya dia mak. Sampai bismillah lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkanlah urusan ya Allah. Lunaklah dia mak ya Allah. Namilah anaknya walaupun tak kenal dan amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dek. 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 Ya, Waalaikumsalam. Minta sumbangan. Maaf lenda kini leda ya. Ya, tidak ada. Aduh perlu ya, Dek. Perlu je dah. Ya, bertamu. Oh, bertamu. Ya. Masuk. Oh, aduh, mau kasut bertamu dah. Hari Dek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemari sebenarnya do perlu bana Dek wala ngecek ka mamak nanti. Iya. Tuh?
Ya kalau lai talok dia sampean atu makasuk mana menyampen itu makasuk tu. Makasuk elok. Yo makasuk elok ko etek lu mengarati le dah. Ah nama samping ku ah. Ah. Tu anak calik kelakang. Ikut tak. Dan tujuan nak adu maka ni elok kan tak. Ah dah. Yo ni elok tu ah. Ni melamar anak etek. Kau melamar anak Den? Iyo. Tadi nampak tadi. Lah sabanang kah? Lah itu sebenarnya bekut kalau ada sampai ke mamak dan mangku dan ngecek secara laki-laki dia kamari tu. Ciko tampang. Kado makasuk elok aja anak Den. Leka mungkin. Kok kamu gaduh anak orang doang. Nyak dan aja yang caru deh. Allah ku cukup ang. Allah do keraju ang. Leka hidup anak orang dia ang. Allah habis fikir ang. Alah kok apa fikir ada sampai ke mamak dan ada piling-pilingon dan nak sakit dah. La sabana-bana mah. Kau dan dari cigok ke tampang kau saya ragu den lo. Kamu gaduh anak orang aja. Anak orang kan hidup ikut. Ndak mau modal tampang model kau bantu ang saya ndak meyakinkan dah. Kini ang uruh lah bantu ang lo. Ang tate lah kerajaan lo. Kau bantu ang saya model kau. Besok kau ke batamu ang ke rumah orang. Ndak ciko baju ang dan ndak ciko pakaian ang deh. Gak barasis ti ndak kuma model kau dah. Kau ciko datang ke rumah orang. Alah orang kaya yakin dia ang deh nah. Kini itu dah pulang lah lo. Ang peloi bantu ang berasi romanang lo lah. Makna dan tak. Yang pulang tak. Ira. Assalamualaikum. Salam. Sabana apa jauh kah? Nyaman juga. Tak kanai. Sakit dak. Cah, boleh kena fikir awak. Ya salah dan sebagai laki-laki. Masa itu kata penampilan. Kini belajar. Assalamualaikum teh. InsyaAllah ambo siap jadi ramando di kampung etek. Alhamdulillah ya. Lai jalan itu lai elok nah salam yang tua nah. Tunjukin dan jalan. Siap mental dulu. Kalau siap mental awak baru ngecek wala elok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam mentua. Etek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diang je lai mah. Mengajar kemari lai. Boleh masuk tak? Lai masuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ang jelik mah. Aduh tinggal pakai hang tadi. Alhamdulillah tak. Terima kasih banyak. InsyaAllah siap jadi langsmando di kampung Siko. Kok ciko tampang ke lai yakin orang dia deh. Alhamdulillah. Berasih ndak kuma model tadi deh kan. Jadi kini aja makasih datang ke rumah dia lega. Balik bak kado padamu tadi mata. Pertama. Sebelum tadi Nah itu. kok awak yo serius bana. Serius bana awak. Awak siap bertanggung jawab. Kok keraju mungkin awak cari keraju. Asalah keraju kok ke sawah memajak mencuci-cuci lubang sembarang tak mampu masih. Kok ciko yakin model kuang ayo lain ndak ragu orang mambi menantu deh nah. Alhamdulillah tak. Ikut tak? Kok penampilan kan Allah tak puji tadi. Iya. Kok bila basega sakati. InsyaAllah dan akan bertanggung jawab tak. Dari kini dan laki-laki tak. Saja lu jantan dari kecil sampai kini dia jantan lu dari mak dan tak. Mamak dia mau nyuruh kemari secara jantan. Dan lamar anak itu. Kamu lamar anak deh nang. Dan siap tanggung jawab tak. Dah sabanang kah? InsyaAllah dan sawana. Dan lahir batin siap. Allah habis caliang lah habis pikir kamu lamar anak den kemampa bini anak den. Serius teman tak. Mengko den kemarin den. Pedeng kecil tak nak. Den dari kecil
Jantan sampai kini tak jantan. Dan tamu orang kayaknya. Dan nak niu namanya nak tak. Dan niu serius. Nak kena tak dan tamu nak tak. Angka lah tahu nak Den. Lah nampak nak Den dia. Alhamdulillah nampak dia tadi masuk rumah tak. Berarti lang pantau nak Den ya. Allah. Sebana apa jauh. Ketarak cuma tuan dak. Sakit panjang. Pindah sebagai dia. Dia lah bosan lah dia anak Dan. Mana-mana mbah tanak sah. Melihara orang tak jelah. Tu bayu lah ke sebenang je nak Den. InsyaAllah. Lah habis pikiran. Habis pikiran tak. Yes. Oh yes. Mari lu. Mama. Kuah ada orang mau kasut juang ha. Indak. Indak. Indak balik jangan dah. Pian kareh jangan tadi. Dengan masuk rumah. Oh, dia ndak mau tahu dah. Nak masuk rumah tadi. Nak masuk rumah dia tadi jalan hinur. Bapa tamu kemari. Wah, dan nak dan kuahnya. Nampak lusi nak dua. Jalan dan dua barang nak seterumah kau di mana tamu rusai. Ciak gua nak dan nyegah. Ada. Indak ande yang pian nak kareh datang ke rumah dan tadi nak nyuan nak dan. Kini dia nak mau tahu dan yura pasai lah dan nak dan. Terserah dia dua ngadu taruang gay. Gua nak dan sekali. Indak. Nak mau tahu dan kuah gua baju sekali kena. Dia lain normal. Nak tentu dan normal aku nak dan kuah. Mari lu ah. Wah, ada orang mau kasih juang ha. Indak. Indak. Baru ke indak. Wah. Wah, ada orang mau kasih. Wah. Wah, ada orang mau kasih. Mati apa? Ada. Dia nak buku. Lah. Ada apa? Salah dan sebagai laki-laki saya tapi penampilan ini merajar. Insya Allah Ambus siap jadi ramando di kampung Aceh. Saya jalan itu lelok jalan itu nah itu dia jalan.